Johor Darul Tazim bakal melayan kunjungan KL City dalam aksi timbal balik separuh akhir Piala Malaysia 2026. Selepas mencatatkan kemenangan selesa 4-0 pada aksi pertama, skuad Harimau Selatan kini membawa bekalan gol yang besar ke Stadium Sultan Ibrahim. Namun skuad City Boys pastinya tidak akan menyerah kalah dengan mudah dan dijangka tampil dengan strategi lebih agresif untuk memburu keajaiban. Ketua pasukan Paulo Josu diharap mampu mengemudi rakan sepasukan untuk merapatkan jurang gol dan memberikan saingan sengit sehingga wisel penamat. Walau bagaimanapun misi sukar dihadapi KL City sebab JDT kini berada pada prestasi terbaik dengan permainan luar biasa pada pusingan pertama. Lebih-lebih JDT akan mendapatkan sokongan padu daripada penyokong tuan rumah yang akan semakin membuat sukar lawan. Jom saksikan aksi ini yang akan disiarkan langsung oleh Astro Arena Bola pada Selasa ini jam 9.15 malam.